Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, okey, kuat. Saudara Rafizi Ramli, saudara Nik Nazmi, tokoh-tokoh yang bagi ucapan pada malam ini tadi, terima kasih banyak. Saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana malam ni saya diberi kesempatan setelah bertahun-tahun juga sebenarnya sebelum ni kerja saya belakang pentas ni. Dan Alhamdulillah hari ini kena tampil di depan pentas memikul amanah. Saya tak pasti amanah ni sampai bila, tapi selagi mana diminta untuk pegang dan jaga parti ini, saya akan jaga semampu yang boleh, insya-Allah, asalkan dapat sokongan daripada kawan-kawan semua. Saya tak berucap panjang. Kita nak dengar amanat penting daripada saudara Rafizi dan saudara Nik Nazmi. Cuma dalam singkat masa yang ada pada malam ini, suka untuk saya ucapkan yang pertama, terima kasih kepada semua yang telah mendaftar menjadi ahli bersama. Terima kasih banyak. Setakat hari ini kita dah menuju ke angka 24,000. Kena ingat ya, kita 2 minggu. Parti kita ni baru 2 minggu, muda sangat lagi. Dan kita dah menuju ke angka 24,000 tu sebenarnya pencapaian cukup baik. Dan saya percaya angka ini tercapai juga sebab sokongan tuan-tuan semua yang terus menjadi agenda ataupun ejen penyampai kempen kita di bawah. Dan masih ada ratusan lagi. Kerja saya hari-hari ialah untuk go through senarai permohonan itu. Dan sejujurnya saya nak cerita sikit lah, ni cerita dalam tapi saya kena cerita sikit. Dengan penuh hormat jugalah kepada semua rakan-rakan parti yang lain. Setiap hari bila saya go through orang yang memohon masuk tu, beratus lah. Tapi saya akan tengok ada saja yang pemohon tu yang berani declare. Daripada PKR, daripada Amanah, macam-macam parti yang mohon untuk masuk ke dalam bersama. Bukan nak kata kita bagus sangat, tapi Alhamdulillah, daripada orang yang memohon itu, yang tak pernah berparti ramai, yang daripada parti lain pun ramai. So kita percaya insya-Allah bersama berada pada landasan yang betul. Kita sedang berada dalam landasan menawarkan alternatif ataupun pilihan yang berbeza untuk rakyat kat luar sana. Dan saya yakin masih ramai lagi yang sedang memerhati, nak mengukur bersama ni nak ke mana, sejauh mana dia boleh pergi, sampai mana bersama ni akan berjuang. Dan saya percaya, ambillah masa, tiliklah betul-betul. Saya percaya, kalau ikuti bersama, saya yakin parti ini betul-betul akan kena dengan jiwa-jiwa kalian. Akan kena dengan jiwa pengundi yang mungkin dah rasa tepu dah dengan suasana politik negara. InsyaAllah bersama akan jadi jalan keluar kepada kita semua. Baik. Satu benda juga yang saya nak sampaikan sebelum saya akhiri ucapan saya pada malam ini. Bersama hari ini saudara-saudari sekalian sedang memikul amanah ataupun beban yang cukup berat. Beban apa? Beban defisit kepercayaan. Kita pun tahu benda ni, kita tak boleh tipu. Terutamanya pada generasi muda. Saya bersembang dengan adik-adik. Adik ke? Anak lah. Dia tahap anak saya dah. Saya pun bukan muda sangat. Yang mahasiswa ni, saya bersembang dengan mereka 2-3 orang. Sama ada yang celik politik ataupun yang tak ambil tahu langsung. Saya bersembang dengan mereka, tema mereka sama saja. Mereka tahu isu-isu politik ni. Jangan cakap mereka tak tahu. Contohnya mahasiswa. Kita anggap mereka macam tak ambil tahu. Tapi cuba sebut cerita isu Azam Baki. Diorang tahu. Diorang tahu. Cuba sebut cerita isu mafia korporat. Diorang tahu. Diorang memang tahu. Bahkan diorang boleh bagi ulasan. Tapi akhirnya bila kita kata, so macam mana? Macam mana korang pandang way forward pada Malaysia ni? Parti mana yang okey? Jawapan diorang senang je. Alah bang, semua sama. Semua sama. Dia kata parti-parti ni semua sama je. Bila ada kuasa, semua sama. Akhirnya, diorang punya pandangan ialah, kau pilih mana pun, akhirnya, yang paling penting untuk parti-parti politik ini ialah kompromi sesama ahli politik. Itu
Itu saja. Jadi, untuk kita menghakimi generasi muda ni tak peduli, mereka tak ambil tahu, sebenarnya tak tepat. Mereka tahu. Cuma sebenarnya mereka dah jatuh. Mereka dimangsakan oleh dunia politik yang terlalu banyak kompromi. Akhirnya mereka lemah, mereka tak mau ambil tahu, mereka berundur. Dan itu menjadi beban yang besar untuk kita bersama. Bagaimana kita nak menyantuni semula dan mengangkat semula, memperbaiki semula defisit kepercayaan ini. Trust defisit orang muda terhadap politik. Dan bagi saya, bersama memang hadir dengan, itu beban yang pertama lah, beban yang besar. Yang mana bersama, kepimpinan bersama, YB Rafizi, YB Nick akan memikirkan bersama kita semua. Bagaimana saudara-saudari juga boleh membantu menembusi golongan-golongan muda ini, meyakinkan semula pada mereka bahawa politik kita tu ada harapan. Ada harapan. Jangan give up, kena keluar mengundi. Mereka kena berani memilih. Kerana kalau mereka memilih berkecuali, mereka lebih menghukum masa depan negara sebenarnya. Dan bersama datang dengan 12 agenda. Agenda yang akan dihuraikan oleh YB Rafizi dan saudara Nick Nazmi. Yang pakar lagi, saudara Joe lebih pakar, Dr. Rais lebih pakar untuk mengurai agenda ini. Tapi saudara-saudari, bagi saya, dengan penuh hormat kepada 12 agenda ini, ia bukan soal agenda saja. Dia kembali kepada beban yang pertama tadi. Kita tak boleh tipu. Saya dah berapa kali mengundi. Saya hiduplah melalui waktu perubahan 2018 tu. Saya lah orang mudanya. Waktu tu kami 30, awal 30. Waktu perubahan 2018. 2022, kita lah generasi yang melihat perubahan ini. Kita dah melalui bermacam-macam agenda dan tawaran. Dia bukan lagi soal agenda. Orang sekarang nak melihat siapa yang bawa agenda ni. Siapa yang bawa agenda ni? Mana-mana parti boleh muncul dengan macam-macam tawaran. Mana-mana pihak boleh datang dengan macam-macam janji. Tapi soalnya sekarang, orang nak lihat siapa yang bawa agenda ni. Apa yang kamu ni berbeza daripada manusia-manusia lain sebelum ni yang pernah tawarkan kami? Bagaimana kamu ni lain daripada yang lain? So bagi saya, itu juga beban bersama. Dan insya-Allah, kalaulah kita dapat ceritakan kepada mereka, kita mula pun dah berbeza. Kita mula pun dah berbeza. Kalaulah kamu risau, kami ni akan jadi parti yang kamu tak suka sebab selalu sangat berkompromi. Permulaan bersama pun kita dah keluar daripada kompromi. Bersama bermula dengan berbeza. Tokoh kita, dua orang kuat dalam bersama, saudara Rafizi dan saudara Nick Nazmi, mereka berdua ni letak jawatan menteri. Mereka berdua ni letak jawatan ahli parlimen. Mereka berdua ni kosongkan kepentingan mereka, tinggalkan keistimewaan mereka dan memulakan bersama dan menggerakkan agenda yang bersama nak buat. Saya rasa permulaan itu boleh kita jadikan hujah sikit untuk kita pujuk mereka. Come on, percayalah pada bersama. Orang yang ada dalam bersama ini, kalau dia tawarkan sesuatu, insya-Allah dia akan buktikan sesuatu. Bukan macam kompromi politik yang kita dah letih sebelum ini. Dan itu juga saya rasa yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang di luar sana, sebab orang nak tengok kita berbeza saja. Jangan tipulah. Kita pengundi, anak-anak kita pengundi, generasi muda pengundi. Jangan tipu. Mereka dah sangat jelek ataupun bosan dengan tawaran-tawaran. Cuma bagaimana bersama boleh membuktikan orang yang bawa tawaran ini, kita ini berbeza daripada orang lain sebelum ini yang pernah juga tawarkan sesuatu kepada mereka. Baik, saya rasa itu perkara singkat yang cuba saya kongsikan pada malam ini. Harapan saya ialah saudara-saudari semua kena, yang hadir sama ada yang sudah menjadi ahli, yang belum boleh register. Kita harapkan semua bantu. Saya tak tahulah ini malang ke untung. Kita akan berdepan dengan pilihan raya negeri Johor. Saya tak rasa dia satu tugas yang mudah. Kita, YB Rafizi dah announce bersama akan menyertai pilihan raya negeri Johor. Itu pasti. Berapa kerusi kita tunggu nanti. Dan kita juga dah tekankan berkali-kali yang kita akan pergi solo. Kita takkan
berbincang dengan mana-mana pihak buat masa ini. Dan sehingga tadi masih ada lagi suara-suara rakan-rakan parti yang lain yang dia punya ura-ura ataupun bunyinya seperti nak ajak berbincang. Dengan penuh hormat kepada mereka, kita hormat ya. Kita faham apa kepentingan mereka. Kita tahu apa kepentingan mereka. Tapi mereka juga kena hormat pendirian bersama. Mereka juga kena tahu apa fokus bersama. Di mana yang bersama rasa di situ kita ada keperluan untuk bertanding, kita akan bertanding. Siapa pun yang kita akan lawan di situ, kita lawan. So saya rasa itu antara benda yang perlu disampaikan kepada rakan-rakan parti yang lain. InsyaAllah last kali tak percaya kepada kebijaksanaan rakyat. Kita percaya. Rakyat ni dia akan bijak memilih. Kita persembahkan saja yang terbaik, calon yang terbaik, tawaran yang terbaik dan kita percayalah kepada pilihan rakyat. Baik, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Minta maaf, kekok. Saya rasa setelah bertahun, inilah pertama kali saya muncul balik di atas rostrum ini untuk berucap. Dan apa yang baik itu semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Kelemahan itu datang kepada diri saya sendiri. Hakikatnya dua-duanya kurniaan Allah SWT. Saya serahkan semula kepada saudara pengurusi majlis.